Saya Sherina. Ramai yang komen negatif pasal saya, tapi saya tidak terasa pun dengan semua tu. Saya ambil semua tu sebagai pembakar semangat saya dan pengajaran untuk saya ke depan lagi dalam bidang content creator ni. Dan perjalanan share tergerak hati masuk AI ni panjang sebenarnya, tapi maybe next time share boleh cerita. Bukan ni, itu konten kita. So, kita tukar topik. Konten pada hari ini memandangkan share berpartner dengan Kanda, dan dia banyak tolong tunjuk ajar dekat share. Sebagai tanda penghargaan, share akan belikan Kanda hadiah. Hadiah apa? Jom teman share pergi mall. Okay guys, share sudah sampai dekat mall. Jadi apa barang yang aku mau cari tu kamu nantikan, okay? Untuk first letter saya sudah jumpa guys, kurta, sebab K. Dan memandangkan Kanda pun mau pergi umrah kan, so saya belikan dia ini. A few moments later. Bruh. Dua ni aku tak tahu pergi mana. This one or this one? Another one. Another one. Another one. Ni pun macam okey dengan dia. Untuk huruf yang kedua ni iaitu A. Share akan beli yang random je. Okay, untuk A, Share mau kasi beli dia patung Arnab. Tapi patung tu dia kena letak dekat somewhere. Yeah boy. Bagusnya tidak. So kita kena cari barang lain. Okay, memandangkan A ada dua dalam nama dia. Kanda ada dua. Aku tahu satu lagi apa. Satu lagi MBPO. Sebab kereta dia busuk. Dia ada MBPO, kita ada A Pro je. Okay lah kan? Aku jumpa Arnab, tapi scarf. Ini dia kena pakai untuk konten-konten yang tertentu. Okay, tinggal dua barang lagi. Untuk D, aku mau belikan dia diary. Tapi diary tu dia special sikit, sebab aku kena beli dua. Satu untuk dia, satu untuk aku. Kamu mau tahu kenapa? Kita kena cari diary yang interesting. Ni comel juga. Ini aku, ni dia. Tapi tebal sangat lah. Aku tak percaya kalau dia boleh isikan dengan penuh ikhlas dalam buku ni. Kanda. Okay, saya berjaya membeli hadiah mengikut nama Kanda. Tapi baru 4. Satu lagi Kanda. Satu lagi iaitu N. N ni Share mau kasih selit-selit makanan. Bukan juga makanan, dia untuk alas perut lah, supaya dia tak macam semua barang, dia tak bosan. Okay, untuk N, so saya sudah jumpa semua barang. Jom kita balik dan jumpa korang esok. Bye. 1 hour later. Kita mencari untuk N, kita kena cari yang dia boleh isi perut. So kita kena cari barang. 1 eternity later. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau, orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan. Kau percaya, sapu janji. Karena ini semua sapu hati. Oh, janji. Sampai cincin singgah di jari. 1 hour later. Okay guys, so memandangkan hari ini adalah harinya. Hari di mana Share mau bagi Kanda hadiah mengikut huruf. So jom kita panggil dia dan tengok reaction dia macam mana, okay? Kanda, sini je. Kanda, Kanda buat apa? Jauh pula lah. Saya tengah buat apa ni, Share? Share mau buat konten dengan Kanda. Oi. Buat konten apa? Duduklah dulu.
Duduk mana? Duduk sini sebelah. Konten apa ni, Syed? Okey, pakai dulu mic ni. Okey. Pandai papai. Pakaikanlah. Ya Allah, Syed. Okey. Apa, Syed? Okey, kan dah ready? Ready? Ready apa? Hari ni di mana hari Syed mau bagi Kanda hadiah. Hadiah apa? Hadiah tanda penghargaan sebab kita dipaykan. Syed, jangan macam tu, Ini Syed. kira first content untuk Syed jangan, lah. Syed, jangan macam tu, Syed. Kanda, jangan tarik Syed. Kanda, Syed, jangan tarik Kanda. Syed, jangan tarik Kanda, Syed. Jangan tarik Kanda, Syed. Sikit lagi. Apa tu, Syed? Okey, hadiah ni Kanda expect kah? Expect apa? Hadiah apa? Hadiah macam lebih ataupun kurang. Maksudnya lebih atau kurang maksudnya? Dari segi apa yang Kanda expect lah. Kanda tak kisah pun hadiah-hadiah apa pun. Janji Syed bagi komitmen dengan Kanda tu pun dah kira hadiah yang special untuk Kanda tau. Okey, Syed harap dengan hadiah semua ni Kanda dapat hargailah. Kenapa? Gatal ke? Bukan gatal. Tu habis tu? Tak. Habis tu? Tak. Apa dah hadiah apa? Okey, Syed mau Kanda pilih huruf dari K sampai A. K sampai A? Maksudnya hadiah tu dia mengikut huruf Kanda, nama Kanda. Oh, mengikut nama Kanda. K sampai A. I. Nama Kanda Iskandar. Mana boleh macam tu? Mana ada beli Kanda tak? Okey, start huruf K lah. Kita start huruf K lah. Okey, setiap hadiah ni dia ada maksud. Betul. Siapa? Tak apalah, Kanda tengoklah dulu. Okey, first. Apa dia? Benda apa ni? Bukalah. Bukalah. Apa ni? K. K. Kurta. Wow. Okey, memandangkan Kanda mau pergi umrah kan, so Syed mau Kanda pakai kurta ini. Syed ni ada-ada je. Betul lah kalau muat. Syed. Syed tu. Syed. Macam mana gila? Peganglah tadi. Kalau pegang tu dia A dia tadi. Okey. Muat. Saya siapa ni? Muat ke L? Muat. M. Lagi? A apa? A. Apa tu? NDPO. Tapi dia bukan NDPO. Dia A Pro. Syed macam hina Kanda je. Sebab kereta Kanda busuk. Syed macam hina Kanda je. Dah lah. A saja je. A. MBPO. Maksudnya selama ni Syed masuk kereta Kanda sebab busuk lah. Ya. Lepas tu Syed beli semua benda ni. Ya. Syed tak tahu dia ada tempat selain kereta dia busuk. Ada selain daripada kereta. Lagi? Okey. KN. N. Tolonglah best. Ini NDPO pun tak best ni. Tolonglah best. Takkan bagi kemeja je. Takkan bagi kurta. Enemy. Nestum. Nestum. Okey, Nestum sebab Syed hina Kanda lagi ke? Sebab Kanda kurus ke apa? Suruh makan banyak ke macam mana? kena isi protein. Lagi D. D. Okey, D ni dia special sikit sebab dia Tolong. Sorry. Lagi apa? D. Dia apa D? Ni D. D ni dairy. Dairy Tapi apa? dia special sikit sebab dia ada dua. Satu untuk Kanda, satu untuk Syed. Okey, dairy ni sepanjang kita ship, Kanda kena tulis apa-apa yang tersirat dalam tu. Apa-apa lah, random lah. Pasal apa? Kanda tulis apa-apa saja. Pasal apa? Apa Share. saja. Pasal Share. ship kita lah. Share. Lepas tu Syed, tolong Syed. Tolong Kanda. Apa? Lap peluh. Kau sini kau. Kau tengok Syed, tolong Kanda. Syed. Lap peluh. Ada lap peluh aku. Ya, aku tak pernah betul peluh. Betul nak? Betul. Okey, faham ke ada? Faham, maksudnya tulis apa benda dah. Sepanjang ship ni tulis je lah apa-apa dalam ni. Nak pen? Alamak, kena pen. Sabar, biar Kanda sambil pen. $2,000 years later.
Kenapa ada dua? Tak, ini kena tunjuk kat share Nak tahu tak kenapa Kanda boleh berjaya sampai tak sekarang ni? Sebab kan setiap Kanda tulis, kalau share pasang kat sini, semuanya berkaitan dengan konten, everything, start daripada awal. Semua 2 tahun tu semua kat buku ni. Bermaksud kat sini, buku ni Kanda tak guna dah, Kanda akan guna buku yang share bagi pula. Okay, lepas tu buku ni kita kena swap. Penat. Kanda? Faham tak? Kanda! CPR. Apa dia? Okay, faham kan? Sepanjang shift ni Kanda kena tulis apa-apa je lah. Yang tersirat ke, apa-apa yang Kanda pendam ke. Lepas tu contohlah kalau satu hari nanti kita sudah bubar. Share dah minta pun benda tu, kita kena swap. Swap buku? Swap lah. Contohnya share bagi share punya ni dekat Kanda. Kanda bagi Kanda punya dekat share. Oh, masuk kat sini tulis diary lah. Apa yang Kanda nak tulis, semua benda. Ya. Nak tengok tak? Kanda pernah ada tulis ayat dulu tau. Ayat apa? Sekejap Dulu Kanda pernah ada, dulu waktu Kanda dikecang orang tak suka Kanda dan Kanda nak puas kata orang, Kanda ada ayat dulu Tahun 2024 Kanda tulis, aku takkan sama macam sebelum ni, aku takkan sama macam semalam, aku akan cuba baiki diri aku hari demi hari. Sebab hidup aku sekarang perlu puaskan orang, bukannya diri sendiri. Aku perlu buat orang sekeliling tersenyum walau dalam aku penuh dengan luka. Ini dunia yang aku pilih, aku perlu terima. Ni Kanda banyak tulis ayat sini tau. Aku sanggup jadi badut, luar penuh dengan ketawa, tapi di sebalik ketawa ada cerita yang penuh dengan luka. Ni Kanda dulu lah. Kanda tulis tu saja je lah. Tak, Kanda kalau ada macam apa benda dalam kehidupan Kanda akan tulis lah. Banyak kat sini. Tapi dengan random lah, dengan tiba-tiba tulis. Banyak kat sini. Lepas tu lepas ni Kanda akan tulis kat sini pula. Untuk note pertama, note kedua. Kanda akan tulis note pertama. Dengar Baik, Kanda akan tulis yang pertama. Ini situasi yang sekarang. Mana boleh tengok. Sekejap lagi share baca sendiri. Okay. Tapi Ustaz Kanda buruk sikit lah. Tak apa. Cuba tengok Kanda tulis apa. Kata-kata. Tapi tak perlu. Tapi kat Ustaz Kanda buruk. Tak apa. Asal boleh dibaca. Nampak Kanda dah berpeluh ni. Okay, share. Nah, Kanda dah tulis. Awalnya Share baca sendiri lah apa yang Kanda tulis. Itu dia kan? Baca. Okay. Slow. Okay. Setiap kehidupan kita pasti ada luka dan tawa. Percaya di saat kita luka, pasti ada yang akan ketawa. Tapi tak perlu risau, sebab luka boleh diubat. Ubatnya adalah kamu. Itu baru sikit tau. Lepas ni akan penuh. Tapi tu kan buruk. Apa? Takkan BPO lagi? Bukan. Ni dia. Ini Arnab. Okay, mau tahu kenapa ni? Sebab share mau Kanda pakai ni. Ada satu konten ni share mau buat nanti. Kanda kena pakai benda ni seharian. Takkan pakai Arnab. Dah, share ada mau buat Kanda pakai haiwan yang best sikit. Arnab lah. Best lagi. Itu lagi best lagi. Sebab dalam sini, bila Kanda pakai, benda takkan nampak comel tau. Comel lah. Jatuh dalam kenyamanan, rasa bahagia dalam kepelukan, genggam sapu tangan. Tak comel, tak sesuai dengan Kanda. Kanda suka lah. Walaupun terpaksa Kanda suka. Next. Sudah. Semua sudah. Kau nampak sangat tak tahu nama penuh aku lagi. Sekarang ni kita kena berkenalan. KANDA lah. Nampak sangat kau tak tahu nama penuh aku lagi. Nama aku siapa? Muhammad Iskandar. Eji Iskandar macam mana? Iskandar? ISKANDAR. Habis tu kau Eji siapa apa? Iskandar je apa? Tak boleh. Boleh lah. Kau jangan sebab aku cekak kau punya leher. Cekak lah. Sekarang ni kita berkenalan. Kita buat draw berkenalan Nama saya Muhammad Iskandar. Saya berumur 23 tahun. Berasal daripada Temerloh Pahang. Awak? Saya Shirina. Saya berasal daripada Sabah. Saya berumur 19 tahun. Wangi Syed. Tapi bau ketiak sikit Syed. Betul kenapa Syed beli semua benda ni? Untuk Kanda. Ni untuk ada untuk Kanda ni. Yalah. Satu. Ni asal dari Kanda. Ni untuk aku. Ni Kanda satu. Ni stem satu. Lagi MBPO satu. Maksudnya okey. Tutup mata.
Okey, kemeja satu. Ni K. Ni K, ini A, ini N, ini D, ini A. Kanda. Tapi tak komplit lah. Apa yang tak komplit? Tak komplit lah. Patutnya ada nama Kanda penuh. Tapi ni tak penuh. Tapi K okey lah sebab Kanda. Terima kasih share. Okey Kanda. Terima kasih. Sorry share. Share nak bawa surga. Tak ada Kanda gurau je. Okey. Share. Okay. Terima kasih saya untuk pemberian ni semua benda. Okay. Terima kasih sangat. Share ikhlas bagi semua ni. Dan share sangat menghargai Kanda. Aku dengan sapu rasa, saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau, orang lain bukan. Betul, hargai. Betul lah. Betul. Kalau tak share dah bagi semua ni. Betul, hargai. Betul. Kanda ada pejam mata. Kanda dah betul. Terima kasih share. Semoga murah rezeki selalu tau. Amin. Kanda tak pernah tiba-tiba orang buat konten bagi-bagi benda macam ni. For early macam ni dah lah. Share awal lagi yang Kanda tiba-tiba share bagi banyak semua benda ni. Terima kasih sangat-sangat. Kanda appreciate sangat. Kanda tak barak benda yang macam kita naik ke apa benda yang Kanda tak barak. At least setiap perjalanan kita ada proses. Itu yang paling best. Okay. Kanda pun terkejut kan share boleh buat konten, boleh berdialog. And then harap share boleh diteruskan dengan konten-konten lebih menarik. Share boleh fikir. Okay share. Terima kasih sangat-sangat. Okay, share nak outro ke? Outro share sendiri. Outro dah? Nak share sendiri. Oh, outro sendiri? Okay, outro. Okay guys, so itu saja konten pada hari ini. Share harap kamu semua suka untuk Awak, ayam dah first siap lah. content. Okay, kejap tunggu ya. Okay guys, bye. Okay. Share memakan dengan Kanda. Oh, tolong. Assalamualaikum. Tolong. Share, tolong. Hey. Alah, gurau lah. Share dah ada tu. Okay. Terima kasih, share. Okay, bye. Kejap. Alah, outro macam mana? Aduh, terus share sendiri. Kau outro takkan. Okay, cuba outro depan Kanda. Macam mana outro kan? Outro share simple je. Macam mana? Bye korang, share gerak dulu. Terlupa. I love you.